Agro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dalam episod kedua podcast PM Tepi Cerita Agro. Baiklah, terima kasih kerana menyaksikan kita punya podcast. Bagi makluman, mungkin ada yang pertama kali menyaksikan podcast kita, podcast PM Tepi Cerita Agro ni. Okey, sebenarnya saya nak ceritakan podcast kita ni akan kita buat sembang-sembang secara santai, akan membicarakan pasal agro. Pasal pertanian yang melibatkan sayur-sayuran, buah-buahan, ternakan dan makanan, tapi dalam suasana yang lebih santai dan kita berharap lagi mudah difahami lah. Mungkin anda dah melihat isu-isu pasal pertanian ni dekat laman platform-platform yang lain, tapi agak teknikal. Jadi podcast kali ni kita buat untuk kita beritahu, kita sampaikan semua teknologi, maklumat terkini pertanian dan industri makanan termasuk juga ternakan dengan lebih mudah. Kita harap lebih mudah lah kan. Jadi ini merupakan episod yang kedua. Mungkin episod yang pertama tu secara keseluruhan mengenai Mardi. Tapi episod kedua ni kita bawakan topik yang lebih menarik lagi. Okey, sebelum tu saya nak cerita sikit lah. Mesti ramai yang tak tahu apa sebenarnya Mardi ni. Sehingga kini ni mesti ada yang tertanya-tanya, Mardi ni buat apa? Apa peranan Mardi ni? Masih lagi orang yang tak tahu. Jadi saya nak bagi tahu sebenarnya Mardi ni terlibat dalam bidang pertanian, ternakan dan juga industri makanan. Jadi kita buat teknologi dan inovasi untuk kita sampaikan kepada orang ramai. Kita buat ni dah banyak, kita nak bagi tapi ada juga orang yang tak tahu, tak nak ambil. Jadi kita gunakan platform ni secara santai agar dapatlah sesuatu kepada viewers semua. Okey, baiklah. Podcast PM Tepi, kita bersiaran daripada studio PM Tepi, daripada Pusat Ilmu Ibu Pejabat Mardi. Boleh tengok kat belakang betapa cantiknya pemandangan suasana Ibu Pejabat Mardi ni. Dan kali ini episod yang kedua lebih menarik sebab kita bawakan satu isu yang saya rasa memang hot lah dalam 2-3 tahun kebelakangan ini. Kita nak kupas pasal bawang. Betul kita nak kupas ada bawang kat tepi ni. Tapi bukanlah nak kupas bawang, nak berceritakan sikit pasal penyelidikan bawang. Jadi tajuk topik kita pada hari ini adalah bawang. Bawang. Kenapa tu? Sebab bawang ni baru kita sedar. Bawang ni sebenarnya memberi sesuatu yang penting dalam masakan. Saya tak nak bercakap seorang-seorang. Kita bawakan panel yang selayaknya bercakap pasal bawang. Sebab dia memang selalu membawang lah. Betul panel kita hari ni. Baiklah, saya perkenalkan orang yang selayaknya menceritakan pasal bawang adalah Puan Wan Rosita binti Wan Engah daripada Pusat Penyelidikan Horticulture Mardi. Selamat datang Cik Wan. Boleh pagi Cik Wan sebab kita nak santai ni Cik Wan. Sebelum tu saya nak terangkan sikit Mardi ni ada banyak pusat penyelidikan. Salah satunya adalah Pusat Penyelidikan Horticulture. Horticulture ni apa? Mungkin ramai juga orang tak tahu. Kita kena explain juga Cik Wan sebab ada juga bahasa-bahasa teknikal yang mungkin orang tak tahu kan. Horticulture ni adalah penyelidikan yang melibatkan bunga-bungaan, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Betul Cik Wan? Jadi saya minta Cik Wan perkenalkan dirilah. Dah berapa lama berkhidmat kat Mardi ni sebenarnya? Terima kasih Linda kerana menjemput saya untuk podcast PM Tepi episod kedua ni. Saya Wan Rosita binti Wan Engah dari Pusat Pendidikan Horticulture dan saya telah berkhidmat selama 19 tahun di Mardi. Sebelum ni saya melaksanakan penyelidikan orkid dan pada tahun 2021 hingga kini saya terlibat sepenuhnya dengan penyelidikan bawang. Dah 5 tahun ni. Ya, betul. Ingat ke baru-baru je ni. Jadi memang tak salah lah. Memang otai lah ni. Otai membawang ya. InsyaAllah. Jadi kita nak memang membawang ni Cik Wan, boleh Boleh, okay. tak ada masalah. Sebab secara tak langsungnya kita baru perasan macam saya sendiri baru perasan bila kita nak masak tu kan, Cik Wan masak kan, mesti masak. Mesti masak walaupun saya jarang lah masak tapi adalah juga masak kan. Bila kita sedar setiap masakan tu mesti ada bawang, tak ada yang tak ada bawang. Betul. Memang kita kat Malaysia ni
untuk pengetahuan Linda, memang setiap masakan tu kebanyakan kebanyakan. mesti masuk bawang. Kalau tak masuk bawang, dia punya rasa tu kurang kick, you cakap kan. Orang kata tak ada bawang tak jadi. Tak jadi. Tak jadi. Even sesimpel nasi goreng pun orang kata nasi goreng bodoh, mi goreng bodoh kan. Kalau guna perkataan tu nak melambangkan betapa ringkas di makanan tu, tapi mesti ada juga bawang. Masih kan. perlu bawang. Satu je lah menu yang saya tahu tak ada bawang, masak lomak cili api warna 9 kan. Saya kan malas nak bawang sebab saya malas nak kupik bawang kan. Tapi bila keadaan tu malas nak tu, kita buatlah masak lemak cili api, mujurlah ada satu je lah menu yang tak guna bawang pun. Yang lain tu semua guna bawang. Betul kan? Betul. Jadi kita tahu betapa pentingnya bawang ni dalam makanan kita. Tak ada bawang macam tak makan, tak boleh kan? Tak boleh, tak kena dengan lidah kita kan. Betul. Tapi bila saya tengok pun memang menu-menu yang ada di seluruh dunia pun masakan bukan di negara kita saja, masakan Asia, masakan Timur Tengah, Eropah, semua menggunakan bawang. Cuma yang mungkin daripada variety yang lain-lain lah. Western mungkin banyak guna bawang putih, garlic kan. Betul. Tapi tetaplah bawang. Masih bawang. Jadi benda ni merupakan bawang merupakan satu tanaman yang penting betul. yang orang mesti nak guna. Jadi kita nak cakap pasal bawang ni, Cik Wan kata Cik Wan dah terlibat dalam pendidikan bawang ni dalam masa 5 tahun Kira ni dah lama dah lah bawang ni. Jadi kita nak cakap pasal penyelidikan bawang ni kejap lagi, tapi kita nak kupas dulu krisis yang menjadi hot topic pasal bawang ni, yang baru kita sedar 2-3 tahun ni sebenarnya bawang ni begitu penting. Bila bekalan bawang tu tiba-tiba tak ada, bukanlah kita kata tak ada, tapi kurang Cik Wan. Lepas tu tiba-tiba harga pula naik. Jadi sebenarnya apa masalah ni, krisis bawang ni Cik Wan? Bawang ni seperti yang kita tahulah, memang kita tak ada langsung dekat Malaysia. Kita tak pernah tanam. Dan kita itu Linda dengan tuan-tuan semua makan adalah 100% import. Maksudnya kita ambil daripada luar negara lah untuk keperluan dalam negara kita. Dan kenapa baru sekarang ni hot topic berkaitan bawang, kenapa tidak sebelum ni? Sebenarnya bawang ni pernah dijalankan kajian pada tahun 1980-an. Tetapi pada ketika itu beberapa faktor yang menyebabkan kajian dihentikan dan penanaman tidak diteruskan. Antaranya kos pengeluaran oleh petani itu agak rendah, variety sangat kurang yang mampu beradaptasi ataupun sesuai dengan iklim Malaysia, dan faktor perosak dan juga penyakit yang agak kritikal lah kemudian dihentikan. Namun kita lihat balik keperluan-keperluan yang perlu kita laksanakan, perlu ada untuk mengatasi masalah kekurangan bawang ni. Sebab itulah kita mulakan kajian balik pada tahun 2020 macam tu. Okey. Jadi krisis bawang ni bermula bila kita ada kekurangan bekalan bawang dalam negara. Kita betul. Import banyak lah maksudnya. Berapa tadi? 70% ke? Bukan. Kita import 100%. 100%. 100%. Memang kita tak tanam kat memang Malaysia. Memang tak ada langsung. Memang tak ada, dan kita memang import. 100%. Jadi bila masa bila tu yang tiba-tiba kita ada shortage dalam bekalan makanan, bekalan bawang? Bekalan bawang ni kritikal yang terbaru yang kita lihat bila isu bawang ni telah naik semula ketika India mengalami banjir besar lah pada tahun 2019. Pada waktu itu bekalan negara, bawang dalam negara terjejas kerana India tidak dapat ekspor bawang lah. Disebabkan kita itu memang utamanya daripada India. Ya, betul. 90% kita memang import daripada banyak India. Bila India mengalami masalah seperti bencana ataupun geopolitik, dia akan memberi kesan kepada Malaysia lah. Khasnya kita memang 60% memang terkesan. Dan bila berlakunya banjir tu, harga bawang di pasaran dengan harga RM4 turun melonjak kepada RM18, RM20. Bila ketika itu kerajaan melihat keperluan yang amat penting lah untuk jalankan semula kajian bawang ni di Malaysia. Jadi
bukan untuk keperluan dalam negara, tetapi untuk memastikan keterjaminan makanan dan isu keselamatan makanan dalam negara lah. Yelah, nak memastikan bawang tu ada. Kalau Ada, tak sentiasa ada. Betul. Tak masak lah kita. Tak masak. Macam tu Kalau lah. kita tak ada bawang, memang boleh masak tetapi rasa tu tak berapa tak puas lah. Orang cakap tak puas nak makan. Betul, faham. Okay. Jadi kita import daripada negara-negara pengimport lah. Cik Wan ya, ada daripada India. Selain tu Okey, 60% kita import daripada India, 40% lagi daripada negara-negara lain lah, termasuk China, Thailand, Pakistan dan seterusnya lah. Ada beberapa negara yang kita import. Tetapi yang saya maklum tadi pada India lah. Kalau India ada masalah shortage ataupun masalah dalam negara, memang akan memberi kesan kepada rakyat Malaysia lah. Yelah, kita pun dalam isu semasa ni pun Ya, ada juga kan. betul. Terkesan jugalah bekalan makanan ni daripada luar, termasuklah bawang ni kan. Bawang, betul. Saya dapat tahu juga Cik Wan, kita negara-negara jiran kita pun sebenarnya diorang ada bawang diorang sendiri kan. Ya. Kita ada ke import daripada negara jiran? Okey. Indonesia ke Thailand ke? Okey, seperti yang kita tahu, rakyat Malaysia ni lebih suka makan bawang dari India. Sebab tu kita banyak import dari, bukan tak sedap Indonesia dengan Thailand. Sedap, tetapi memandangkan kosnya agak murah dan dia punya rasa tu lebih sesuai dengan masakan rakyat di Malaysia. Tapi sebab itulah. betul, saya faham Cik Wan, sebab daripada kecil kan, kalau saya lah daripada kecil saya dengar orang kita bawang India, bawang India betul. kan. Kita rasa lidah kita tu dah biasa dengan dah biasa dengan rasa bawang India. Bawang Sebab lain itulah mesti banyak. sedap. Betul, Okay, betul. faham. Saya faham mesti variety bawang ni banyak kan Cik Wan. Betul. Jadi kita dah biasa dengan bawang India tu. Jadi memang efek lah. Kiranya negara jiran diorang memang dah lama ada bawang sendiri. Macam Indonesia dengan Thailand, diorang pun ada import atau memang bergantung. Seperti yang saya maklum tadi, yang masa tahun 1980-an Malaysia sudah ada bawang, tetapi terhenti disebabkan oleh faktor kos lah. Dah memang ada ya. Dah ada 18. Tapi Indonesia dengan Thailand dia teruskan juga penanaman sehinggalah mampu untuk keperluan mencukupi untuk keperluan domestik dalam negara mereka. Jadi diorang negara Indonesia dan Thailand ada juga import tetapi tidak sebanyak kita lah. Sebab mereka dah mencukupi dengan penanaman dalam negara mereka. Kita tak perlukan sangatlah import tu. Mungkin kalau nak import pun untuk jenis-jenis yang tak ada dalam negara. Betul. Yang susah nak dapat lah. So sekarang ni kita pun kena mencontohi jugalah kan. InsyaAllah. Itulah harapan yang saya jalankan kajian ni supaya kita ada bawang sendiri. Tak banyak, kita memang tak boleh mampu untuk ganti import daripada luar negara, tetapi kita dapat kurang ataupun kita dapat membantu mengurangkan import daripada luar negara. Ya, betul. Kalau apa-apa jadi at least kita ada sikit kan. Kita ada. Sekurang-kurangnya jika India, China tak nak memberikan bawang ataupun ada masalah politik ke apa, tak kita nak ada. Jual ke kan? Tak nak jual ke kita ada. So kita ada variety yang sesuai dengan cuaca, persekitaran kita dan kita mampu hasilkan sendiri. Itu saja kita punya harapan lah. Okey. Daripada penyelidikan yang Cik Wan sebut dalam bilang bawang ni, kita tahu bawang tu ada banyak jenis kan. Jadi macam dekat Thailand dengan Indonesia pun dah lama, kita kenapa masih tak boleh capai macam diorang ni? Apa kurangnya kita dan apa yang lebihnya diorang tu? Adakah sebab di segi cuaca tu lebih kurang sama kan? Ya, betul. Mungkin ada faktor-faktor lain. Faktor kita seperti saya maklum lah, kita dah stop, kemudian kita baru nak mula. So daripada permulaan kita jalankan kajian sehingga sekarang baru 5 tahun. Jadi kita jauh sangat nak capai baru bertatih. Macam kita masih baby. Tapi dan Indonesia dengan Thailand sudah stabil lah. Tapi kita cuba untuk ke arah itu, dan sekarang ni penyelidikan madi dimulakan dengan kajian peradaptasian, itu menggunakan variety daripada luar negara. Kita pilih, kita kumpulkan dan kita tanam.
Kita lihat, kita membuat penilaian dan pemilihan variety mana yang sesuai, yang menghasilkan hasil yang tinggi, yang sesuai tanam dekat Termasuk Malaysia. daripada India. Termasuk sekali. Termasuk Kita sekali. memang membuat koleksi bahan tanaman ni daripada luar negara lah. Dan sebab kita tahu kita punya taste tu kan, Ah. rasa tu nak India. So harap-harap kita yang kena- kita buat ni pun bersama. Kita buat collection daripada keliling. Kita dapat daripada Indonesia, kita dapat dari Thailand, India sendiri, China dan banyak. So kita dapat dalam 15 variety. Wah, banyak sebenarnya. 15 variety dan kita cuba tanam. Daripada 15 tu kita shortlisted lagi. Jadi 9 variety. Kita cuba tanam dekat Serdang ni sendiri, kita tanam dekat Bacok, kita tanam di Johor, dan kita tanam seluruh Malaysia lah, nak lihat performance ataupun sama ada boleh ditanam di semua negeri ataupun hanya negeri-negeri tertentu. So kita dah jalankan kajian. Daripada 12 shortlisted jadi 9, dari 9 kita shortlistedkan lagi kepada 3 variety ni. 3 variety yang kita telah kenalkan dah. Okey. So sekarang ni ada 3 variety lah yang memang pasukan Cik Wan dah identify memang terbaik lah. Ya, terbaik daripada 15 tadi kita dah pilih 3 yang terbaik ni. Ya, Okey, betul. saya nampak tu sebelah Cik Wan tu, Cik Wan ada bawa tu kan. Ya, betul. Mungkin Cik Wan boleh tunjukkan sikit variety mana yang tapi nampak Okey. daripada sini pun boleh nampak beza Cik Wan. Okey. Ini kita kenalkan BAW1. Kita lancarkan variety ni pada tahun 2023 semasa Shortec. Oleh YB Menteri kita lah. Masih baru juga masih baru. Dan ini dalam yang saya tunjukkan ini adalah BAW1 dan ini adalah BAW2. Dia punya saiz agak samalah, tetapi ada kriteria yang membezakan antara dua variety ni. Yang macam yang belah sini ni apa tadi BAW1. W1 ni. Okey, karakter dia macam bulat-bulat ni. sikit Ya, Cik Wan. betul. Saya tengok daripada jauh lah pandangan dari segi fizikal dia kan. Okey, kita boleh lihat color dia pun berbeza. Yang mana yang BAW1 ni lebih dark lah, lebih gelap, merah lagi. lebih purple. Sama dengan baju saya ni. Patutlah pun. Dia bawa tema bawang rupanya. Okey. Dan yang ni adalah dia lebih pale sikit tapi dia punya hasil sama. Macam mana pula dari segi rasa? Rasa bergantung. Ada suka rasa BAW1, rasa BAW2. Bergantung kepada netizen lah siapa yang cuba. Tapi ramai yang macam menyatakan bawang yang dihasilkan oleh Madi lebih fresh berbanding pasaran. Lebih sedap lah. Ya, betul. Saya baru tahu dia ada rasa fresh. Sebab yelah seperti maklum kita tanam di Malaysia dan kita terus dapat berbanding bila di pasaran tu agak lama. Kita tak tahu berapa lama di pasaran daripada negara daripada kapal tu kita tak tahu. Ya, betul. Jadi dia ada kesegaran dekat situ ya. Yang kat belakang tu pula apa je itu dia daripada yang ni bawang yang baru dituai lah dari kita punya plot. Ini dalam umur dalam 5 hari selepas dituai. So jadi bawang ni kita perlu keringkan. Mungkin nak tunjuk dekat kamera sebenarnya macam ni lah bentuk bawang dia ada umbi dia di bawah. Ni kirim kita harvest sekali dengan atasnya sekali dengan daun. Kita daun. tuai sekali dengan daun. Daun ni kita perlu keringkan lah. So jadi untuk tahan lebih lama kita pastikan bawang ni betul-betul kering. So jadi bila dah kering dia jadi macam ni lah. So sekarang ni masih ni akan masih tebal dia punya neck ni dan kita boleh lihat nanti dah kering dia akan jadi kecil. Ni untuk supaya tahan lebih lama. Maksudnya ini belum dikeringkan. Belum, masih dalam proses pengeringan dalam tempoh 2 minggu macam tu. Kita akan kering lah. Lagi satu lah Cik Wan, saya tertanya-tanya lah kan. Sebab ada juga, saya tengok ada juga yang orang ramai yang tanam sendiri lah kan. Bawang ni tapi tak tahulah jenis variety apa. Adakah daun bawang yang kita makan tu, kan yang kita buat masak sup apa semua, adakah sama dengan umbi bawang ni? Tak sama. Tak sama Itu jenis variety lain. Untuk daun
kita guna variety lain, tapi untuk buah lain. Tapi tiada masalah. Kalau boleh je nak boleh, makan. boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. So jadi kalau kita nak tanam ni ada beberapa macam kenapa nak tanam? Adakah kita fokus nak bawang ke nak daun? Kalau nak daun 20 hari kita boleh tuai. 30 hari boleh tuai. Kalau nak bawang kena tunggu lama sikit. 35 hari 65 ke 75 baru boleh tuai. Cara penanamnya pun berbeza. Fokus dia pun berbeza. Dan mesti dia faham dia punya bahan-bahan macam baja pun mesti beza kan. Ada baja daun apa semua ya, kan. memang berbeza. Tapi kalau mempengaruhi. Tapi kalau untuk daun saja kita ada variety lain lah. Lebih besar dan dia tak akan menghasilkan bawang. Itu beza dia. Kalau bawang yang kita guna sekarang ni memang fokus untuk menghasilkan buah tu. So perlu tunggu sehingga 75 hari lah. 75 hari dalam masa daripada awal tanam. Okay. Okay, saya nak tanya macam mana pula dari segi benih tu? Okay, maksudnya bahan tanaman ke? Bahan tanaman. Okay, bahan tanaman. Kita nak guna bawang, nak tanam bawang, dua kita boleh guna. Kita boleh guna bawang tu sendiri, tanam ataupun menggunakan biji benih. Ada biji benih juga. Ya, biji benih ni kalau pada nampak bunga bawang lah. ni bunga bawang. Ya, betul. Ini bukan dekorasi semata-mata bukan, ya. Ini adalah bunga bawang yang sebenar. Ya, betul. Kita boleh dapatkan biji daripada bunga ini. So boleh guna juga untuk bahan tanaman lah. Ada yang tak pernah tengok, macam saya pernah lah tengok, nampak lah kan dekat plot-plot uji kaji tu kan. Tapi memang cantik sebenarnya, daripada jauh nampak macam gebu-gebu tu kan. Ya, betul. Inilah bunga bawang. So daripada sini dah dapat biji benih kan. Ini dah matang lah. So bila dia dah kering, kita akan dapat macam ni lah. So yang gemuk-gemuk ni dalam ni ada biji benih yang warna hitam ni. Tapi biji benih ni kita bila nak tanam, kita perlu semai dulu. Semai dulu 45 hari, 30 ke 45 hari, kemudian baru tanam lah. Tetapi kalau kita menggunakan bawang ni, tak perlu semai, terus saya tanam dan tunggu tuai pada 65 ke 75 hari. Okay. Sebelum tu, dari segi performance, mana lagi mudah daripada biji benih ke, daripada ubi dia ke? Dari segi kalau ada usahawan yang nak menanam secara komersial, apa recommend daripada Cik Wan? Okey, dia dua-dua ada kita panggil kebaikan dan keburukan lah. Okey. Untuk biji benih ni kita perlu tempoh agak lama. Okey, kalau di lapangan dalam 65 ke 75 hari, tetapi biji benih kita perlukan 45 hari untuk semai di nursery dulu. Berbanding kebaikan untuk menggunakan bawang ni lebih cepat. Dalam 12.5 sudah boleh tuai. Tetapi kelemahan berbawang ni pula, percambahan dia tak sama. Ada yang 2 hari dah boleh bercambah dan kita boleh ada sampai 14 hari. Ya, jadi masalah penuaian tu tak sama nanti. Tetapi kalau biji benih, kita boleh percambahan dia sekata. So kita boleh tanam sekali dan penuaian pun sekali. Boleh plan lah kan. Boleh plan. Senang sikit lah. Senang, betul. Baiklah. Okey. Cik Wan berkata tadi, Cik Wan daripada Pusat Pendidikan Hortikultur, buat penyelidikan pasal bawang dah 5 tahun. Sebelum tu Cik Wan buat pasal orchid ya. Betul. Saya mungkin nak ambil kesempatan ni lah, mungkin Cik Wan boleh terangkan sikit lah apa lagi pendidikan hortikultur yang ada selain bawang, selain bunga, mungkin Cik Wan boleh terangkan sikit. Okey, Pusat Pendidikan Hortikultur ni fokus kepada 3 bahagian lah, 3 crop utama, iaitu komoditi buah-buahan seperti durian, mangga, nenas dan sebagainya lah. Dan kedua adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran termasuklah bawang. Kita ada beberapa variety yang telah kita perkenalkan.
Contohnya seperti jagung, tomato, cili, dan sekarang pun sama kentang. Kita tengah fokus kepada kentang. Sebenarnya banyak je. Cuma Banyak. orang tak tahu je. Ya, Itu yang betul. kita nak bagi tahu ni. Kita memang bagi banyak benda sebenarnya. Semua horticulture orang banyak. dia tak tahu. Jadi yang terbaru adalah kentang kan. Kentang yang Okey. akan kenalkan. Dan selain bawang lah maksudnya. Betul. Okey, sekarang ni kita tahu berbalik pada bawang tu tadi, baru kita tahu betapa besarnya peranan bawang dalam masakan, betapa pentingnya bawang, bekalan bawang dalam negara. Jadi apa sebenarnya cabaran? Cik Wan dah buat pendidikan selama 5 tahun, dah banyak tanam di serata Malaysia kan? InsyaAllah tak macam juga. Dan ada juga usahawan yang dah ambil teknologi. Dan ada beberapa usahawan dah berjaya. Dah berjaya dah pun. Dah berjaya dah pun, dan sekarang dah mula mengeluarkan benih lah. Benih membantu madi lah. Jadi cabaran yang utama dekat Malaysia ni, yang masalah kita adalah taburan hujan negara kita sangat tinggi. Bawang ni sangat sensitif dengan air. Jadi bila musim hujan saya tak galakkan penanaman dilaksanakan lah. Jadi bila nak tanam tu kena lihat keadaan faktor cuaca kena lihat. So jadi kalau kat Malaysia musim ni hujan tu janganlah tanam. Jangan sebab dia akan hasil akan kurang. So jadi tak berbaloi, dengan penyakit pun akan jadi banyak. Jadi kalau nak recommend bulan 2 sehingga bulan 10 sesuai lah untuk tanam di lapangan lah bawang ni, dan penyakit pun agak kurang sebab bila hujan kurang penyakit pun kurang lah. Dia Itu sensitif dengan air rupanya ya. Betul. So cabaran yang kedua adalah kos buruh lah. Kos buruh negara kita agak tinggi berbanding negara lain lah. Akibat kita ada shilling, kita ada limit lah takat mana yang dibayar berbanding di Indonesia dan juga Thailand. Itu faktor buruh ni memang satu kekangan Ya, yang besar lah. betul. Kalau kita nak compare dengan Compare, negara tak jiran boleh. kan, Thailand, Indonesia, dia kos buruh dia rendah. Rendah. Kita memang tinggi. Itu cabaran lah, cabaran yang perlu dilihat lah untuk tanam bawang. Okey. Lagi satu Cik Wan, bila kita dah buat pendidikan ni, kita dah berjaya. Saya boleh cakap bukan berjaya lah Cik Wan dengan 3 variety yang utama. Tahniah saya ucapkan kepada Cik Wan dan juga pasukan penyelidik Madi. Orang cakap titik peluh petani. Dia tak tahu titik peluh penyelidik ni betul lah Cik Wan. Betul lah. Mesti ada menanam direct teruskan nak tengok betapa. Memang kita kena cuba, kita kena buktikan yang kita berjaya dulu, barulah kita minta usahawan ataupun petani tanam. Kalau kita tanam tak berjaya, macam mana dia orang nak yakin? Betul. Jadi maksudnya benda tu belum bersedia. Benda tu belum bersedia. Jadi kita buktikan, kita tanam, kita dapat hasil yang sebenar, barulah kita promote ataupun kita serahkan kepada usahawan untuk tanam. Okay. Alhamdulillah lah, tahniah sekali lagi. Jadi apa harapan lah Cik Wan tengok dalam industri bawang negara ni, harapan Cik Wan mungkin nak promote lagi supaya ada usahawan boleh ambil ke? Okey. Ramai lagi yang menanam bawang ni? Ramai, alhamdulillah. Bila kita laksanakan kursus, ramai sangat yang berminat untuk tanam bawang. Yalah, bila tempoh 2 bulan setengah dapat hasil yang agak lumayan, mereka berminat untuk menanam. Dalam keadaan itu, macam Mardi ni sendiri, dalam KPKM kita perlu mengeluarkan benih. Benih itu perlu diserahkan kepada agensi pengembangan untuk ditanam seluruh Malaysia untuk komersial lah. Jadi untuk tujuan itu Madi telah membangunkan usahawan lah untuk membantu Madi. Kalau harapkan Madi mengeluarkan benih memang tak mampulah untuk keperluan dalam negara. So jadi kita telah bangunkan beberapa usahawan, dan usahawan ni pun dah telah menunjukkan kejayaan dan menjadi kebanggaan jugalah bila kita bangunkan bermula pada tahun 2024 sehingga kini masih bersama Madi, alhamdulillah. Jadi contohnya saya boleh sebut kat sini beberapa orang lah yang kita berjaya bangunkan di Kundasang, Encik Syahrizal bermula sampai di Kundasang di Kundasang Sabah kita dah tanam daripada 0.5 ekar. Kemudian Encik Syahrizal expand lagi, besarkan ladang kepada 5 ekar. Mampu keluar 5 ekar mampu hasilkan sebanyak 20 tan
Itu satu yang Pencapaian yang pencapaian yang besar. agak besar. So sekarang ni beliau tengah usahakan untuk membesarkan lagi penanaman kepada 40 ekar. Itu contoh-contoh usahawan kan boleh memberi semangat kepada Semangat, mereka ya. yang kat luar sana yang macam teringin ada modal tapi tak tahu nak start apa, nak boleh tanam cuba apa. tanam bawang. Orang selalu nampak sayuran cili Ya, kan. ya. Boleh tanam bawang. Tolonglah banyakkan bekalan bawang kat negara ni. Kat Malaysia ni risau kan siapa nak supply kita punya bawang kalau betul. ada shortage nanti kan. Okey. Baik Cik Wan. Tadi Cik Wan dia sebut pasal kursus. Kita memang ada ke kursus untuk para usahawan yang nak start tanam bawang ni? Okey, kita memang ada kursus. Kita baru saja laksanakan kursus pada 2 minggu lepas silap saya. Okey, kita ada kursus amali, latihan amali dan melibatkan dalam 40 orang lah peserta. Kebanyakan peserta berpuas hatilah dengan apa yang kita ajar. Kita memberi cara penanaman secara asas dan juga penjagaan lah. Jadi sentiasa ada memang akan betul-betul kita akan pastikan supaya peserta-peserta ni datang balik dengan ilmu lah. Boleh tanam. Boleh terus tanam. Tiada masalah. Okeylah, baik pada viewers yang nak tahu pasal kursus yang ditawarkan oleh Mardi, especially pasal kursus bawang ni, boleh lawati laman web kita www.mardi.gov.my. Selain itu, silalah follow rapat-rapat macam podcast Mardi dan juga semua laman social Mardi. Kita ada TikTok, kita ada Instagram, Facebook dan YouTube. Ni laman YouTube, kita panggil laman kita Mardi Tube. Jadi follow rapat-rapat, share untuk kita kongsikan. Kadang kita ada benda, kita dah beritahu, orang still cakap tak tahu, kata Mardi show sendirilah. Kita dah bagi ambil. Ini yang kita usaha kita. So kalau dari segi teknikal tu orang kata susah nak faham, ni kita bagi yang lagi senang nak faham, kan Cik Wan. Betul. Jadi maksudnya bawang ni dah boleh ditanam. Misal katalah orang perseorangan macam viewers kat sana, dia nak tanam sikit-sikit je kat rumah, boleh ke Cik Wan? Boleh sangat. Boleh sangat. Dalam pasu pun boleh. Boleh. Untuk Kalau keperluan sendiri untuk kan. keperluan sendiri memang digalakkan. So jadi kita boleh tahu apa baja racun yang kita gunakan sepanjang tak perlu banyak pun. Dalam 1 atau 2 pasu dah cukup untuk keluarga. Jadi kita tak perlu dah. Terutama sekarang ni kan, macam-macam keadaan kebun dapur tu sangat perlulah, maksudnya tanam di sekeliling. Sayur-sayur tu tanam sendiri saja. Bawang ni boleh masukkan sekali. Selain mudah, tanaman kan? lain, ya mudah. Okey, Cik Mudah. Wan kata dah mudah. Tolonglah percaya, mudah sebenarnya nak tanam. Okey. Tak ada susah pun. Tak ada susah. 2 bulan setengah dah boleh tuai. Okey, selain podcast Mardi saya nak sebut sebenarnya banyak dah Cik Wan bercerita pasal penanaman bawang ni. Mungkin ada viewers yang nak tahu detail cara penanaman. Sebenarnya dah pernah masuk kita punya rancangan TikTok TikTok betul. Mardi yang ada di platform Facebook dan juga TikTok. Jadi anda boleh tengok balik rancangan-rancangan tu. Sebenarnya ada dia semua maklumat hanya di hujung jari anda. Tak nak je sekarang ni. Betul tak Cik Wan? Betul. Kat situ banyak dah dapat maklumat pasal penanaman bawang. Anda nak tanam sendiri pun boleh, nak buat secara komersial, besar-besaran pun boleh, ataupun sebelum tu nak jadi usahawan Mardi, boleh. Silalah datang. Sebelum tu macam mana nak tahu caranya, melalui kita punya laman sosial lah yang seperti saya sebutkan tadi. Dah banyak dah kita nak memberi ni. Nak buktikan kita, penyelidikan kita bukan show sendiri ni. Kita memang macam saya cakap tadi, titik peluh pegawai penyelidik itu dah banyak dah menitik. Orang nak cakap titik peluh petani, dia tak tahu titik peluh penyelidik. Penyelidik pun sama. Berpeluh juga. Berpeluh Tapi juga hari ni nak Cik Wan masukkan. lawa lah kan dengan make upnya kan. Berbeza kan bila di ladang. Kalau di ladang tu lain, kita tak kenal. Kadang-kadang penyelidik ni diorang, saya nak ceritakan sikit lah. Penyelidik ni jiwa diorang memang jiwa orang
boleh cakap saintis lah saintis untuk untuk Memenuhi, dapatkan teknologi yang baru tu. Diorang sanggup redah panas, hujan, nak dapatkan yang terbaik dan memberi balik sesuatu kepada orang ramai. Kita tak nak pertanian kita ni sekadar bertani. Konsep tu dah lama dah. Padahal pertanian ni sebenarnya skopnya lebih luas yang pentingnya boleh menjana pendapatan. Kita nak teknologi yang terkini dalam bidang pertanian setanding dengan negara-negara, tak payahlah negara besar, negara jiran kita. Diorang berbangga kita ada sampai 200 variety. Kita walaupun masih bertatih insya-Allah kita berada di landasan yang benar. Betul tak Jiwan? Insya-Allah. Doakan. Kita doakan sama-sama. Kita hasilkan variety sendiri supaya suatu tu kita boleh jadi ni bawang Malaysia sendiri. Itu yang kita nak lah. Yang penting rasa memang kena dengan lidah kita. Memang kena. Itu pasti. Pastilah kan. Lagi satu saya dapat salah satu yang baru, rupanya bawang dengan darah bawang tu variety yang berbeza. Berbeza. Boleh sama, tak boleh tapi memang menggunakan variety berbeza lah. Dia khas untuk daun. Khas untuk daun dan untuk bawang tu lain. Mungkin sekarang ni kita fokus kepada umbi je, bawang je. Mungkin untuk next kita fokus pula kepada daun bawang tu sendiri kan. Dan mungkin juga lepas ni Cik Wan ada produk-produk hiliran ke kan, air bawang mana tahu? Air bawang lah. Jus bawang. Jus bawang ke? Kita tahu bawang pun ada khasiatnya kan. Mungkin boleh difikirkan lah. Selain tu kita ada keripik bawang. Saya tengah viral sekarang ni Cik Wan dekat TikTok, tiba-tiba ada kisah sup bawang. Sup bawang. Saya belum rasa lagi. Nak kena rasa lah ni. Sup bawang dia macam viral sikit lah, macam kelakar sikit lah. Dia nak promote lah. Netizen tu dia kata cara-cara nak mengurat, dia kata bagilah masakkan sup bawang. Sekali tak jadi sup bawangnya. Tu kata saya first time dengar sup bawang ni. Jadi boleh cuba nanti. Boleh cuba kan. Tak mana tahu nanti untuk masa yang akan hadapan produk-produk daripada bawang tu kita boleh pelbagaikan. Daripada benda yang satu boleh jadi pelbagai benda. Itulah matlamat dia kita. Ya, betul. Tapi yang sekarang ni fokus untuk banyakkan benih dulu. Kita banyakkan benih untuk tahun ni. Kita akan berikan atau kita agihkan kepada agensi pengembangan untuk dikomersialkan. Dan kemudian akan dapat dipasarkan lah. Dan sebenarnya bawang yang kita hasilkan ini adalah setanding dengan bawang di pasaran. Dan malah kita punya ni lebih sedap dan lebih fresh. Itu yang saya terkejut, punya ada rasa fresh tu ya. Dia punya segar tu dia ada. Punya segar tu. Ya, betul. Yelah kita import tu nak mungkin sampai lama. ke Malaysia ni pun dah berapa lama. Kita tak tahu berapa lama. Jadi dapat yang segar tu. Tapi yang bezanya saya nampak macam bawang kita tu dia memang besar tu ke Cik Wan ke kita boleh besar lagi dari kita segi sebab saiz-nya. Kalau shallot ataupun bawang kecil ni kita ada standard lah dia punya saiz dia sehingga 25 ke 35 diameter dia Kalau lebih kita kategori bawang besar. Jadi bila bawang besar harga dia agak murah lah. Jadi kita perlu penuhi premium size dia, hanya tidak boleh melebihi 35 macam tu. Kira ni yang menjadi permintaan banyak adalah jenis bawang kecil. Bukan. Dekat Malaysia ni kita seperti Linda cakap lah tadi, malas nak kopek. Jadi saya lah tu. Jadi dekat negara kita lebih banyak perlukan bawang besar lah. Tetapi bawang kecil ni menambah rasa sedap makanan. Jadi kena tambah juga. Jadi perlu ada bawang kecil ni sebab dia lebih manis dan lebih sedap lah berbanding bawang besar tu. Itu kepentingan bawang kecil tu. Walaupun malas nak kopek tapi terpaksa kopek juga sebab rasa sedap, dia lain. Lagi lain berbanding bawang besar tu. Betul lah. Okeylah Cik Wan, kira banyak dah kita membawang hari ni. Tak sedar Tak sedar. Puan-puan dah ada di penghujung rancangan. Tapi saya rasa seronok, banyak ilmu yang walaupun saya sendiri bekerja di Madi tapi bidang yang lain saya sendiri tahu ada banyak ilmu pasal bawang yang saya dapat hari ni, dan saya berharap viewers pun dapat satu yang baru. Yang penting marilah kita membawang. Sama-sama kita membawang. Okay. Tapi baru kita sedar kepentingan bawang tu lebih kurang sama dengan nasi dah Cik Wan. Sama. Kalau orang tanya penting ke bawang ni, saya akan cakap ya, sama, penting. Kan? Bawang
beras kita perlu. Memang. Tapi kalau bawang, kalau kita dapat nasi tapi masakan tak sedap, jadi tak rasa puas tu. Jadi bawang amat penting dalam masakan. Seperti yang Linda cakap tadi, hanya satu je tak pakai kan. Betul. Yang lain tu semua walaupun bawang. sesimpel mana pun mesti ada bawang. Memang ramuan penting. utama. Jadi marilah kita sama-sama menang. Saya pun kena tanam bawang ni. Kena buktikan yang Linda kena hasilkan juga bawang. Okeylah, baik. Anda di sana kalau dah pernah menanam bawang ataupun nak try menanam bawang nanti lepas tengok podcast kita ni, silalah komen sikit. Betul ke jadi, seronok ke menanam bawang. Kita nak feedback tu. Okay. Cik Wan, saya kan bila saya dengar kepentingan bawang ni, sedar pasal kepentingan bawang ni, saya nak bagi satu ayat flirt lah. Budak-budak sekarang flirting words kan. Kita dulu panggil murat je kan. Kita gen lama ni kan. Gen lama kan. Gen Z sekarang ni. Ayat flirting yang boleh digunakan, mungkin kita nak tujukan kepada pasangan kita ke, ataupun ke anak kita ke, dekat mak kita ke, orang-orang yang kita sayang, kita boleh gunakan bawang. Sebab bawang ni penting ni. Contoh contoh. Cakap awak ni ibarat bawang dalam hidup saya. Cik Wan tanya kenapa? Yelah, sebagaimana bawang tu penting dalam setiap masakan, awak penting dalam hidup saya. Gitu. Kalau siapa guna ni, tulang hashtag podcast Mardi, hashtag Mardi. Okay, kita nak tengok jadi ke tak jadi. Okay lah, nampaknya itu sahaja yang kita dapat sampaikan mengenai bawang kepada anda viewers. InsyaAllah untuk next episode kita akan bawa topik-topik yang menarik lagi. Sebelum tu kita nak feedback. Mungkin anda viewers nak tahu benda-benda lain lah yang berdasarkan pertanian dan industri makanan ni. Mungkin ada nak tahu pasal sayur ke, pasal bunga-bungaan ke, atau apa-apa saja, boleh komen. Mungkin kita punya penerbit boleh tengok dan mungkin kita bawakan topik yang anda nak tu dalam podcast Mardi. Secara santai-santai saja. Yang tu yang kita nak. Dan jangan lupa follow rapat-rapat kita punya laman sosial, TikTok, Facebook, Instagram. Kita ada thread juga, Twitter, dan juga laman web Mardi, www.mardi.gov.my. Okey, nampaknya itu sahaja yang dapat kita kongsikan. Ada satu lagi pasal khusus Cik Wan. Pasal khusus pun boleh dapatkan maklumat khusus di Mardi, di laman web Mardi. Saya nak cakap sikit pasal khusus ni. Khusus Mardi ni dia berbeza dengan khusus-khusus yang ditawarkan oleh mungkin agensi ataupun pihak yang lain, sebab kita khusus kita memang praktikal, kita bagi hands on terus. So pulang datang dengan kosong, balik dengan penuh ilmu yang diberi. Dan insyaAllah kalau siapa yang berminat boleh jadi usahawan Mardi sendiri, apa-apa maklumat memang kena rujuk Mardi lah. Okey, itu saja untuk podcast kita hari ini. Cik Wan, kita ada signature gesture tau. Kita punya PM tepi ni. Dia macam dia dah PM tepi. Nanti kita buat sama-sama. Okay, saya cuba. Saya cuba kejap lagi. Okay, sekian saja. Jumpa lagi pada episod akan datang. Saya Fazlina Fadil. Ingat makanan, ingat pertanian. Cerita Agro, Cik Wan. PM tepi. Bye. Cerita